Sebuah video memaparkan kes kecurian motor dipercayai berlaku di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur tersebar di Facebook pada Sabtu. Video itu menunjukkan dua orang lelaki bertindak membawa lari sebuah motosikal jenama Yamaha 125ZR tanpa disedari orang ramai yang berada di kawasan tersebut. Kejadian yang dipercayai berlaku pada Jumaat itu berjaya dirakam menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV yang diletakkan di kawasan berkenaan. Berdasarkan video tersebut, selepas menyedari motosikal dicuri, dua orang individu dipercayai rakan kepada pemilik kenderaan terbabit berlari melintas jalan untuk mengejar suspek, namun tindakan mereka gagal. Difahamkan, rakan tersebut hanya sempat berpaut pada belakang motosikal sebelum jatuh terseret di atas jalan. Pemilik memuat naik beberapa gambar dan video kejadian di Facebook bernama Putri Nabila dan meminta jasa baik orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kecurian tersebut untuk menghubunginya.